Seramik refraktori, satu bahan yang mampu menahan haba melampau dari relau dan roket. Hai kejuruteraan terperinci, hari ini kita akan menyelami dunia suhu yang melampau, di mana bahan biasa akan cair atau tersejat begitu sahaja. Kita sedang bercakap tentang seramik refraktori, wira sebenar yang tidak didendang, yang membolehkan industri berfungsi dan penerokaan angkasa menjadi kenyataan. Pernahkah anda terfikir bagaimana logam boleh dicairkan pada suhu melebihi 1500 darjah Celsius? Atau bagaimana sebuah roket boleh menembusi atmosfera tanpa hancur terbakar? Jawapannya terletak pada bahan-bahan luar biasa ini. Tetapi, apakah sebenarnya seramik refraktori? Bayangkan satu bahan yang bukan sahaja tahan suhu, yang boleh mencairkan keluli, tetapi juga mengekalkan sifat mekanikal dan strukturnya di bawah haba yang sangat tinggi itu. Itulah yang benar-benar dilakukan oleh bahan-bahan ini. Mereka adalah tulang belakang kepada relau industri, reaktor kimia dan juga perisai haba yang melindungi angkasawan kita. Tanpa mereka, sebahagian besar tamadun industri kita tidak akan wujud sama sekali. Mereka adalah penghalang perakir antara haba yang merosakkan dan integriti struktur, memastikan proses penting dapat berlaku dengan selamat dan cekap. Sekarang persoalan besar. Bagaimana bahan-bahan ini mampu melakukan perkara sehebat ini? Apa yang menjadikan mereka begitu istimewa, mampu menahan keadaan yang akan menghancurkan kebanyakan bahan lain? Jawapannya terletak jauh di dalam struktur atom mereka dan ikatan kimia yang membentuknya. Di sinilah kejuruteraan bahan bertemu dengan fizik dan kimia untuk mencipta wira-wira terma sebenar. Tidak seperti logam yang dicirikan oleh ikatan logam di mana elektron dikongsi dalam awan bebas, seramik refraktori terbentuk melalui ikatan ionik dan atau ikatan kovalen. Fikirkan sebagai contoh tentang alumina, silika atau magnesia yang merupakan komponen asas bagi banyak seramik refraktori. Dalam sebatian ini, atom-atom terikat dengan kuat. Dalam ikatan ionik, seperti dalam magnesit, terdapat pemindahan elektron, menghasilkan ion positif dan negatif yang saling tertarik dengan kuat, membentuk struktur kristal yang tegar dan teratur. Manakala dalam ikatan kovalen, seperti dalam silika, atom-atom berkongsi elektron dengan cara yang sangat spesifik, menghasilkan ikatan yang berarah dan amat kuat. Tetapi mengapa ikatan-ikatan ini lebih kuat daripada ikatan logam apabila berkaitan dengan haba? Tenaga yang diperlukan untuk memutuskan ikatan ionik atau kovalen adalah jauh lebih tinggi berbanding tenaga yang diperlukan untuk mengganggu awan elektron dalam logam. Dalam logam, peningkatan suhu menyebabkan atom-atom bergetar dengan lebih kuat, melemahkan ikatan dan membolehkan satah atom meluncur antara satu sama lain. Ini menyebabkan kehilangan kekuatan dan akhirnya mencair. Bagi seramik pula, kekakuan ikatan ionik dan kovalen memastikan atom-atom kekal kukuh di tempatnya, walaupun di bawah getaran kuat akibat haba. Ia seperti membandingkan rantai dengan pautan longgar, seperti logam, dengan struktur kekisi yang dikimpal, seperti seramik. Kekisi itu memerlukan tenaga yang jauh lebih banyak untuk dileraikan. Tenaga ikatan yang tinggi ini adalah rahsia pertama dan paling asas di sebalik ketahanan seramik. Sekarang, berkait rapat dengan kekuatan ikatan kimia adalah keupayaan seramik untuk menahan suhu yang sangat tinggi tanpa mencair. Alumina sebagai contoh mempunyai takat lebur kira-kira 2072 darjah Celsius dan magnesia lebih mengagumkan lagi, mencair pada sekitar 2800 darjah Celsius. Untuk perbandingan, keluli, satu bahan yang kita anggap kukuh mencair pada sekitar 1500 darjah Celsius. Dan mengapa takat lebur ini begitu tinggi?
Kerana tenaga haba yang diperlukan untuk mengatasi kekuatan ikatan ionik dan kovalen serta mengganggu struktur kristal adalah sangat besar. Kita perlu membekalkan sejumlah tenaga yang sangat besar supaya atom-atom boleh terpisah dari kedudukan tetap mereka dalam kisi kristal dan mula bergerak bebas, yang menandakan keadaan cecair. Ketidakstabilan haba ini bermaksud bahawa walaupun dalam persekitaran di mana logam sudah menjadi cecair yang mendidih, seramik refraktori tetap pejal dan kekal utuh secara struktur, mengekalkan bentuk dan fungsinya. Satu lagi sifat penting seramik refraktori ialah kekonduksian haba yang rendah. Untuk mengukur kekonduksian haba, kita menggunakan unit watt per meter Kelvin. Logam seperti kuprum mempunyai 400 watt per meter Kelvin dan aluminium mempunyai kira-kira 200 watt per meter Kelvin. Dan logam-logam ini menjadi pengalir haba yang sangat baik. Manakala seramik refraktori pula mempunyai nilai yang jauh lebih rendah, biasanya antara 0.5 dan 5 watt per meter Kelvin. Tetapi bagaimana ini boleh berlaku? Penyebaran haba dalam pepejal berlaku terutamanya melalui dua mekanisme: getaran rangkaian atom atau fonon dan pergerakan elektron bebas. Dalam logam, banyaknya elektron bebas membolehkan pemindahan tenaga haba yang sangat efisien. Namun, dalam seramik, seperti yang telah kita sebutkan, tiada elektron bebas. Pemindahan haba bergantung hampir sepenuhnya kepada penyebaran getaran atom yang terkuantisasi dalam kisi kristal. Struktur kristal yang kompleks dan seringkali tidak teratur pada seramik, dengan kecacatan dan kekotoran, sama ada disengajakan atau tidak, bertindak sebagai penghalang kepada penyebaran fonon yang berkesan. Getaran atomik menghadapi banyak halangan dan tersebar, menyukarkan pemindahan tenaga yang pantas dari satu hujung ke hujung yang lain bahan tersebut. Keupayaan ini untuk menyebarkan tenaga haba adalah penting untuk melindungi bahagian luar ketuhar atau struktur roket daripada haba dalaman atau luaran. Satu lagi perkara yang sangat penting ialah pengembangan. Bayangkan satu bahan yang apabila dipanaskan mengembang dengan sangat cepat. Jika ia terkurung atau jika bahagian-bahagian berbeza dipanaskan pada kadar yang berbeza, tekanan dalaman boleh menjadi begitu besar sehingga ia boleh retak begitu sahaja. Seramik refraktori sebaliknya mempunyai pekali pengembangan haba yang rendah. Ini bermakna ia mengembang dan mengecut sangat sedikit dengan perubahan suhu. Dan kenapa perkara ini sangat penting? Di persekitaran bersuhu tinggi, di mana terdapat kitaran pemanasan dan penyejukan, bahan yang mempunyai pengembangan terma yang tinggi akan sentiasa berada di bawah tekanan yang boleh menyebabkan kelesuan dan kegagalan struktur. Pengembangan terma yang rendah pada seramik refraktori meminimumkan tekanan ini, membolehkan ia mengekalkan integriti strukturnya walaupun di bawah kejutan terma yang teruk. Siri ini sangat penting untuk jangka hayat relau dan juga untuk keselamatan komponen aero angkasa yang menghadapi perubahan suhu secara mendadak. Faktor penting lain ialah struktur beliang. Bagi sesetengah aplikasi, kekonduksian terma yang rendah pada seramik tumpat masih belum mencukupi. Di sinilah seramik refraktori penebat memainkan peranan yang menggabungkan struktur berliang. Tetapi bagaimana ini membantu? Udara atau mana-mana gas adalah penebat haba yang sangat baik, menyebabkan ia mempunyai kekonduksian terma yang jauh lebih rendah berbanding kebanyakan pepejal. Dengan mencipta struktur yang mempunyai liang, sama ada saling berhubung atau terasing, udara akan terperangkap di dalam bahan tersebut. Udara yang terperangkap itu bertindak sebagai penghalang tambahan kepada pemindahan haba, sekaligus mengurangkan kekonduksian terma keseluruhan bahan tersebut. Ia seperti memakai jaket bulu. Bukan bulu itu sendiri yang memanaskan, tetapi udara yang terperangkap oleh bulu tersebut. Keliangan dikawal dengan teliti semasa proses pembuatan untuk mengoptimumkan sifat penebat ini, menghasilkan bahan yang ringan dan sangat berkesan dalam mengekalkan haba. Dan apakah jenis-jenis seramik refraktori?
Berdasarkan komposisi dan sifatnya, seramik refraktori diklasifikasikan kepada beberapa jenis. Setiap satunya dioptimumkan untuk aplikasi tertentu. Kita ada seramik silika yang lebih ekonomik dan digunakan dalam relau untuk pembuatan kaca, serta seramik alumina yang menawarkan ketahanan mekanikal dan haba yang sangat baik. Dan seramik magnesia yang sesuai untuk persekitaran beralkali dan suhu yang sangat tinggi seperti relau simen. Dan seramik karbida silikon yang menggabungkan ketahanan tinggi terhadap pejutan haba dan kekonduksian haba yang baik untuk aplikasi tertentu. Selain itu, kita boleh membahagikannya kepada refractory tumpat yang bersifat struktur dan tahan kakisan serta refractory penebat yang lebih berliang dan bertumpu kepada mengurangkan kehilangan haba. Dan di mana kita boleh menemui bahan-bahan hebat ini digunakan hampir di seluruh industri berat. Dalam industri kluli, ia melapisi relau bagas dan senduk tuangan menahan logam cair pada suhu melebihi 1600 darjah Celsius. Dalam industri kaca, ia membentuk tangki peleburan di mana pasir bertukar menjadi kaca cair. Dalam pengeluaran simen, relau berputar yang beroperasi pada suhu yang sangat tinggi bergantung kepada lapisan refraktori untuk berfungsi. Dan ia tidak berhenti di situ kerana loji penapisan minyak, insinerator sisa, relau seramik dan juga perapian rumah menggunakan beberapa bentuk seramik refraktori. Grill bata merah anda atau dapur kayu anda perlu mempunyai bata refraktori supaya tidak retak seluruh strukturnya apabila terkena api secara langsung. Tetapi seramik refraktori bukan sahaja terhad di bumi. Ia benar-benar penting untuk penerokaan angkasa lepas. Pernahkah anda tertanya-tanya bagaimana sebuah pesawat ulang-alik atau kapsul angkasa boleh memasuki semula atmosfer bumi tanpa menjadi bola api? Jawapannya terletak pada perisai Hubble yang diperbuat daripada seramik refraktori maju. Semasa kemasukan semula, geseran dengan atmosfera menghasilkan suhu yang boleh melebihi 1650 darjah Celsius. Bahan seperti jubin silika ketulenan tinggi yang melapisi sebuah pesawat ulang-alik direka untuk menahan haba yang melampau ini dengan menyebarkan dan melindungi struktur dalaman kapal angkasa. Dan yang paling penting angkasawan-angkasawan itu, dalam roket, muncung exhaust dan komponen kritikal juga diperbuat daripada seramik refraktori atau komposit seramik, menjamin bahawa enjin boleh beroperasi pada suhu yang sangat tinggi tanpa gagal. Ini adalah kejuruteraan bahan pada tahap maksima, membolehkan manusia meneroka kosmos. Jika anda telah menonton sampai sini dan suka dengan video ini, jangan lupa untuk melanggan. Jika belum berbuat demikian, tekan butang suka dan aktifkan loceng notifikasi. Dan jika anda rasa kandungan kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi ahli bagi membantu kami terus menghasilkan kandungan di platform ini dan dikenang dalam video-video kami. Jika anda telah sampai ke sini, saya jemput anda untuk melihat kursus-kursus yang kami cadangkan. Jadi, halakkan telefon bimbit anda ke kod QR ini atau klik pautan dalam deskripsi mengenai kursus-kursus kami. Di situ, anda akan menemui kursus Excel, pemodelan 3D AutoCAD, pengucapan awam dan pelbagai lagi. Kursus-kursus ini dipilih oleh kami di saluran ini dan kami boleh menjamin kualitinya. Dan jika anda ingin memulakan kehadiran dalam talian, mula merakam video untuk media sosial, pada kod QR ini, kami telah memilih peralatan yang kami gunakan di studio-studio kami. Dan anda, pernahkah anda terfikir tentang kepentingan bahan-bahan ini? Adakah anda tahu aplikasi menarik lain bagi seramik refraktori? Tinggalkan komen anda di bawah, kongsikan idea anda dan mari kita teruskan perbualan ini. Di sebelah sini terdapat 2 pilihan video menarik yang anda perlu tonton untuk menambah pengetahuan anda dan meneroka perkara yang ingin anda ketahui. Dan jika anda ingin menyokong kami, tekan butang suka, langgan saluran ini, aktifkan loceng pemberitahuan dan pertimbangkan untuk menjadi ahli saluran. Itu sahaja pencinta kejuruteraan. Salam mesra dan jumpa lagi dalam video seterusnya.